Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Johari bin Muhammad Soon daripada Taman Koperasi Serkam Darat. Dan isteri saya Roslina binti Mak Yusof, isteri kepada Haji Johari. Alhamdulillah, kami berdua adalah kumpulan pertama yang mengaji. Dia akan bermula daripada 1 hari bulan 8 tahun 2022, hari Isnin. Kami kumpulan pertama lah yang mula-mula mengaji dia akan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pakcik mula dengan Iqra. Pakcik mula mengaji akan ni dengan Iqra. Jadi pakcik dapat khatam Iqra tu alhamdulillah lepas lebih kurang 6 bulan. 6 bulan lepas ngaji tu 6 bulan pakcik khatam Iqra. Perasaan tu sangat gembira lah, alhamdulillah lah, sebab dapat mengenal Al-Quran dengan cara yang betul. Sebelum ni kita menghafal saja Al-Quran. Tapi bila kita mengenal huruf dan sebagainya, makhraj huruf dan sebagainya, kita rasa tenang, rasa selesa dan rasa gembira lah. Dengan tu kami khatam Iqra tu dalam tempoh 6 bulan. Dan kemudian kami terus macam saya terus sambung dengan Al-Quran lah. Sekarang ni saya dah juzuk ke 28. So hampir-hampir nak khatam lah. Alhamdulillah, perasaan tu sangat berbesar hati dan sangat bangga kerana dapat mengenal kalam Allah. Alhamdulillah. Makcik dia dah khatam. Makcik Alhamdulillah dah khatam baru ni 3 hari bulan 2. Lama, 3 tahun setengah kan. Perasaan tu ke hati tu rasa kembang sangat kan. Sebab dapat belajar mengenal huruf, hukum semua lah. Alhamdulillah. Dan sekarang makcik teruskan lagi pada surah yang pertama lah, InsyaAllah. Pusingan yang kedua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di akan ni, kelas ni disusun dengan teliti, dengan kemas. Contoh